Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya, Nur Najwa Amnani dalam Bijak Channel bersempena Majlis Inspirasi dan Penghargaan Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI. Majlis ini bertujuan untuk meraihkan semua murid PPKI yang menunjukkan usaha, peningkatan dan pencapaian yang membanggakan sepanjang tahun. Hidup dan pengorbanan terpaksa dihadapi demi kejayaan. Terdidik sejak mula, tabah berusaha tanpa cuba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, pencapaian tak tiba dengan mudah. Engkau terunggu, wajar standing in the eyes of the world. Sekarang kita bersama Muhammad Haris bin Judin selaku murid PPKI dan Puan Siti Hajar selaku ibu kepada Haris. Terutamanya sekali saya nak cakap tahniah lah sebab Haris menang anugerah tokoh inspirasi PPKI. Okey, saya nak tanya, apa perasaan Haris lepas menang anugerah ni? Haris seronok tak? Ronok, Gembira? gembira. Okey, saya nak tanya Puan. Apa perubahan yang Puan nampak pada Haris semenjak dia mengikuti program PPKI? Sejak dia masuk ke PPKI, dia masuk dalam keadaan zero. Tapi selepas dengan cikgu yang betul di PPKI, perubahan dia banyak dari segi membaca, mengira, menulis. Itu yang saya nampak kelainan kalau belajar kat PPKI kat sini lah. Terima kasih Puan. Tahniah kepada semua murid PPKI. Harapan kami agar semua murid PPKI sentiasa cemerlang. Terima kasih. Terima kasih. Kita bertuah hari ini kerana dapat menemu bual Tuan Haji Saiful Bahri bin Abdul Manaf, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Khas JPN Kelantan. Apa khabar Tuan? Baik, Alhamdulillah. Saya ada beberapa soalan nak tanya kat Tuan, boleh? Boleh, insyaAllah. Soalan yang pertama, pada pendapat Tuan, bagaimana majlis macam ni boleh memotivasikan murid-murid PPKI untuk terus mencapai potensi mereka? Jadi, majlis apresiasi yang kita adakan pada hari ini adalah merupakan satu majlis penghargaan kepada anak-anak MBPK yang berada di PPKI, penghargaan di atas peningkatan kualiti mereka hasil daripada bimbingan guru yang telah guru berikan pada mereka. Motivasi ini kita dapat terjemahkan juga melalui kehadiran ibu bapa yang memberikan sokongan pada anak-anak yang berkeperluan pendidikan khas ini. Dan penghargaan yang diberikan kepada mereka sedikit sebanyak memberikan inspirasi, memberikan dorongan kepada mereka untuk meneruskan usaha untuk terus meningkatkan kualiti pencapaian diri masing-masing. Okey. Bagaimana perkembangan pendidikan khas, program pendidikan khas ni dalam negeri Kelantan dari tahun ke tahun? Dari segi perkembangan pendidikan khas ini, kalau kita tengok dari segi
bilangannya, dari segi kuantitinya ianya bertambah bertambah dari semasa ke semasa. Hasil daripada saringan yang kita buat memastikan yang apa nama ni, yang memastikan bahawa anak-anak ini perlu diletakkan di bawah apa ni, pendidikan khas. Ini adalah bagi memastikan mereka tidak tercicir dalam pendidikan mereka. Di mana sekiranya kita mengenal pasti anak-anak ini berkeperluan pendidikan khas, maka kita sediakan dari segi kurikulum KSSR, PK, KSSM, PK yang menjuruskan pada pendidikan khas. Sebab kalau kita biarkan anak-anak ini terus berada di aliran perdana sedangkan mereka berkeperluan pendidikan khas, maka kita menidakkan hak mereka lah. Sebab hak mereka adalah untuk mendapatkan kurikulum pendidikan khas. Jadi dengan perkembangan yang berlaku dari semasa ke semasa, dengan pertambahan dari segi kuantitinya, maka semua pihak perlu berkolaborasi, perlu bekerjasama dari segi guru-gurunya, dari segi masyarakatnya, untuk memastikan anak-anak ini boleh dipulihkan kembali kepada aliran perdana satu hari nanti, insya-Allah. Oh, betul. Ya. Okay. Jadi kita pergi ke soalan yang terakhir. Tuan ada tak pengalaman dengan murid-murid PPKI? Kalau ada, boleh tuan kongsikan? Betulnya saya tidak ada pengalaman dengan PPKI ini, sebab saya berlainan option. Tapi saya telah berada di bersama-sama dengan PPKI, murid berkeperluan pendidikan khas ini dah 2 tahun. Jadi sedikit sebanyak saya ada pengalaman, tahu sedikit sebanyak berkenaan dengan keperluan pengkhususan mereka. Okay, terima kasih Baik. tuan. Okey. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada semua penerima anugerah. Tidak lupa penghargaan khas buat semua guru PPKI yang berdedikasi membimbing semua murid dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Itu sahaja laporan daripada kami, Bijak Channel. Sehingga berjumpa lagi, sekian, terima kasih.